Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Bukan kita. Maksudnya saya yang kembali lagi bermain game The Child of Slendrina. Sebab sebelumnya saya gagal menyelesaikan game ni sebab saya tak ready lagi. Tapi hari ni saya akan sahut cabaran untuk diri saya sendiri untuk main game The Child of Slendrina ni lagi sekali. Memang saya dah agak, memang update terbaru dia memang gelap lah. Sorry dah sangat-sangat Okay, kita main game Slendrina The Child. Medium medium. Medium. Jangan macam-macam skip. Mana ni? Let's go. Saya kuatkan dulu suara saya. Sekejap Astaghfirullahaladzim. Lag. Sekejap. Okay guys, kita kembali lagi. Tadi saya baru lepas setting volume. Okay, dapat satu kunci. Kita kena hati-hati guys, sebab ini gelap sikit. Tak tahulah kenapa gelap Memang sengaja bagi orang rasa takut. Kita pun kena handalkan. Bukan handalkan, maksudnya kita kena guna telinga kita juga untuk dengar suara-suara anak dia ni. Okay, anak dia dari sebelah kiri kalau tak silap saya. Okay, saya akan pergi ke kanan. Dengar dari kiri, muncul dari kanan. Okay, sabar dulu guys. Kita kena berhati-hati. Jangan buat suara guys. Hai, sabar dulu lah. Bro, sabar dulu. Sabar dulu. Oh, nasib baik kita dapat pusing tadi. Sabar dulu, dek, sabar dulu, dek. Abang nak cari kunci dulu, dek. Kalau adik tak kasih abang cari kunci, macam mana abang nak menang game ni, dek? Dek. Kat situ dia. Aduh. Game ni tak boleh tutup pintu masalahnya. Okay. Mam. Habis saya nak mencarut tadi. Okay. Lari dulu guys. Kita tak boleh takut kali ni. Kena berusaha sebaik mungkin. Okay. Sabar dulu. Kita masih belum selesai lagi urusan kita dekat bawah. Geram betul saya dengan anak ini. Cepat sikit. Kita kunci. Aduh. Nyawa kita penuh lagi guys. Okay guys, sabar dulu. Suara dia dekat kat sini guys. Saya akan buktikan. Saya tak pakai headphone, tapi saya akan dengar suara dia. Suara dia jelas kan suara dia. Kita tunggu suara dia hilang dulu. Allahu Akbar. Okay, ambil. Saya risau takut jadi apa-apa. Oh, ada. Nice.
Kat belakang pintu rupanya. Loh, tanda guys, takut ni. Wah, baru cakap kan. Tiba-tiba dah muncul. Sabar ni, masih kejar. Okey, kanan. Astagfirullahaladzim, terkejut saya. Anak dia ni kelaparan sangat tak makan. Mak dia tak kasi makan ni. Aduh, boleh je kita pusing situ kan? Oh, ya. Kita pusing. Kita boleh pusing situ. Cak. Sini mungkin selamat. Boleh pusing. Pusing. Aduh. Seram pula. Boleh tengok dia berjalan. Aduh, ni apa benda ni? Takci ni. Dia tak selesai buat apa-apa lagi ni. Sini dah check belum? Oh, sini dah. Bye. Okey, baru muncul. Bah. Aduh, terkejut tak? Ini game Slendrina yang paling saya benci sekali guys. Kejar lagi. Jangan buat orang rasa seram lah, dek. Tapi, nice. Dapat satu keping kunci lagi. Okay, mungkin tak ada apa-apa lagi kat bawah ni. Ada rasanya. Cuma mungkin dia... Okay, sini pun gelap. Wow. Ni ada gambar anak dia. Ini berdarah pula kali ni. Wow, lain macam. Allah. Guys, tu Slenderman guys. Wow. Bunyi Slenderman ni kuat pula tu. Wow. Slenderman memang seram guys. Slenderman, yang korang tahu kan Slenderman? Lag pula. Lag. Tunggu saya ni. Slenderman yang putih-putih tu. Ada orang kata Slenderman ni hantu legenda hutan dulu. Hutan. Dan orang putih dulu, kalau zaman orang putih. Astagfirullah, terkejut saya. Hantu lah orang putih lah. Jangan kira kan banyak orang putih lah yang tahu pasal hantu ni. Okay, tak ada apa-apa. Tapi mungkin bahaya sikit Slenderman ni. Pintu keluar kita. First I have to find out what is inside the safe. Kita cari tahu dulu tentang peti tu. Okay, kat sini tak. Astagfirullahaladzim. Sabar. Hati-hati guys, Slenderman ni pun seram juga guys. Betul guys? Tak tipu, memang seram juga guys Slenderman ni. Slenderman. Ni apa ni? Tak boleh sentuh. Darah. Semua benda berdarah kat sini guys. Aduh, syaitan berdarah. Ini gambar Slendrina guys. Mulai tenganga lagi. Aduh, cuba kalau diedit kat AI ni mesti cantik muka dia ni Astagfirullah. Slenderman. Okay, ada hantu. Nice, ada kunci. Tak. Sekejap. Kita dapat lagi satu. Okay, ni jalan pintu bawah kita tadi Okay, jom kita buka ini. Ini anak dia pula. Tadi kat bawah tadi. Ni
Seram juga ni Okay, tak apa. Kita beranikan diri. Kita cabar dia. Tereng. Astagfirullahaladzim. Oh, baik. Takkan serang. Astagfirullah. Uish. 2 kunci dalam 1 bilik. Mantap. Wow, tak sangka Ni update yang sekarang ni mungkin lebih. So, siapa pula tu? Oh, ini keluarga dia. Oh, tu si mak Slendrina. Itu Slendrina, itu Slenderman. Ini laba-laba. Ini laba-laba keluarga dia juga. Ni, oh tu yang kelipan pula kan. Tapi apa kaitan dengan haiwan-haiwan tu pelik juga. Mungkin sini mungkin dah tak ada apa-apa lagi. Kejap. Cek betul-betul dulu guys. Cek betul-betul. Sini. Nice. Tinggal satu lagi guys. Satu keping lagi ni. Aduh, mudah-mudahan tamatlah game ni. Bagi saya tarik nafas lega. Ni berdarah juga ni. Ni meja makan ni orang ni. Okay. Ambil dari tadi. Okay, mungkin kita kena pergi bawah lagi. Okay, tak apa. Kita dah dapat 2 kunci Sini dah. Maaf guys kalau saya senyap, sebab saya nak kena fokus dulu. Game Slendrina yang ini bukan lagi game yang macam sebelumnya Astagfirullah. Hei, Slendrina ni dah jumpa anak dia tiba-tiba. Engkau pula yang datang Tak ada apa-apa sini. Situ ada health Dekat. Suara anak dekat guys. Hai. Sabar guys, sabar. Hey. Dek, please dek, sabar dek. Bagi abang rasa tenang dulu dek Abang nak menangkan game ni dek. Please dek. Adik. Astagfirullahaladzim. Kejar lagi dia. Mak adik ni makin seram. Adik. Okay. Tak ada apa-apa. Okay. Dia kejar lagi. Satu lagi di mana guys? Satu lagi kat mana ni? Satu lagi. Anak dia ni. Parete juga anak dia ni. Pun lupa ingat ni kat mana lagi ni. Atas saya rasa semua dah check dah. Ni pun semua dah check saya rasa. Masuk sini. Guys. Saya skip dulu.
Saya skip dulu. Kalau saya dah jumpa nanti saya akan buka balik sekejap. Okay guys. Kita dah jumpa satu kunci kat sini. Nice. Okay, now I just need to find safe. Kita kena cari pintu besi. Pintu besi pula. Peti besi. Nice. Ni dia guys, pintu besi dia. Nice. Oh, diary apa ni? Diary Slendrina. Slendrina's diary. Let's get off here. Let's go guys. Astagfirullahaladzim. Ini dia guys, buku Slendrina. Oh, jadi ini rahsia dia. Astagfirullahaladzim. Tak apa. Langgar. Nice guys, kita dah dapat buku Slendrina. Jom kita pecahkan rahsia Slendrina guys. Aduh guys, let's go. Okay, tahu saya dekat sini, dekat. Allah Akbar, gambar sangat ambil kau bijak. Lari. Astagfirullahaladzim. Lari dari sini guys, let's go. Masya Allah, besarnya kepala kau dek. Kau makan apa dek, kepala kau besar biasanya tu kan kalau untuk yang tinggi kan. Let's go. Akhirnya kita dapat keluar. Dear diary, it has been a good day today, but I'm starting to feel dizzy and nauseous now. The whole family went to the park and the weather was wonderful. Mother was in an extra good mood, which doesn't happen that often. When we came home, she cooked us dinner. Thought it tasted a bit weird, but didn't dare to say anything. Father looked pale and had to lie down straight after dinner. I can hear him in the other room, the pain. I'm feeling even worse now. My head is spinning. Oh, Julai 10 Julai 1892. Ush, lama juga ni. Jadi mungkin singkat cerita, saya boleh singkatkan. Mungkin saya faham sikit. Mereka ni satu keluarga pergi ke taman pada waktu petang and the weather was wonderful. Okay, mother ni mungkin mak dia tadi mungkin Sekejap. Mungkin saya dengar ada orang cakap mother dia ni Granny yang, yelah korang tahu kan game Granny yang pukul-pukul guna kayu tu kan. Okay, itu mak dia kan. Ni mak kepada siapa? Mother ni tulis ni siapa Kalau Slendrina dengan Granny tu, Granny mungkin nenek dia. Kalau yang yelah muka Granny dengan muka yang perempuan lagi satu yang muka nganga yang cakar-cakar tu tak sama rasanya. Jadi mungkin tu mak Slendrina. Yang Granny tu lah, tu pula mak kepada yang maknya Slendrina ni. Okay, kita sambung lagi. Mother was in extra good mood. Mak dia Granny kan, mak kepada maknya Slendrina yang cakar-cakar tu. Mak dia Granny, maksudnya Granny dalam good, macam mood dia baik lah. Lepas maksudnya dia tak ada apa-apa mood macam dia marah ke, tak tahulah. Itulah. When we came home, lepas dia orang balik rumah, Granny masakkan makanan untuk makan malam untuk keluarga dia. Lepas tu I thought it tasted it tasted a bit weird, but it didn't dare to say anything. Masakan Granny tu rasanya macam pelik sikit, macam kurang sedap. Tapi mungkin keluarga dia ni, anak-anak dia ni, mungkin anak-anak cucu-cucu dia ni, cucu lah maksudnya kan, Slendrina je kan cucu dia kan. Dia tak berani cakap apa-apa lah kan, sebab tak nak kecewakan Granny. Itulah. Okay, lepas tu Father, Slenderman. Mungkin Slenderman. Father, tapi kalau Slendrina Slenderman tu mungkin macam pelik sikit lah kan. Walaupun nama dia Slender, ya mungkin tak tahulah, kita tengok je lah, dengar je lah cerita ni Father looking pale and dia kepala pening rasanya. Mungkin pale tu pening lah maksudnya. Pale and had to lie down straight after dinner. Dia baring lepas dia makan malam, dia baring I can hear him in the other room. Okay, jadi dia baring dalam bilik dia. The pain, kesakitan. Jadi bapak dia ni rasa sakit lah lepas makan malam tu.
Dia boleh dengar anak dia ni. Anak dia ni yang mutilasi ni mungkin Slendrina, Mother. Saya pun tak tahu lah, tak faham lah jalan cerita dia ni kan. Okay, I'm feeling even worse now. Jadi dia kata dia pun rasa pening juga, rasa macam tak sihat sangat lah. Bapak dia tak sihat, dia pun tak sihat juga. My head is spinning. Oh, my head spinning. Jadi saya pun tak tahu nak jelaskan macam mana lagi. Mungkin mak dia ni sama ada Granny ataupun maknya Slendrina tu. My head is spinning. Okay, kesian juga keluarga Slendrina ni Sanggup kita datang ke bawah tanah ni, ke rumah dia semata-mata nak cari rahsia Slendrina ni. Wow, guys, memang mengerikan sekali Okay. Oh, jadi begitulah guys, game The Child of Slendrina. Akhirnya kita dapat tamatkan juga game ni. Tak tahulah guys, mungkin kali ni mungkin video kita lama sikit. Saya tengok 21 minit. Wow, 21 minit Okay guys, jadi itu saja untuk video hari ni. Okay, kalau kamu suka jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Okay, kita jumpa lagi di game Slendrina yang akan datang. Sebab masih ada lagi game Slendrina yang kita belum mainkan lagi Okay, jadi stay tune. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Akhirnya tamat juga guys. Okay, bye. Assalamualaikum.